sebenarnya yang orang paling teruja dan menunggu tu hanyalah satu nama, Fadlina. Yang itu yang semua orang tunggu. Dengan yang saya rasa yang rakyat biasa yang tidak partisan ini, kerana Kementerian Pendidikan itu sangat penting kan. Malah soal siapa jadi Menteri Ekonomi pun tak ada orang tak peduli sangat pun. Yang tumpuan selama beberapa bulan, terutamanya sejak kami letak jawatan dan confirm akan ada rombakan kabinet, kemudian dengan beberapa isu yang berlaku, ialah sama ada Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menukar Menteri Pendidikan ataupun tidak. Dan itu adalah pandangan yang menyeluruh, merentasi semua kumpulan. Sama ada penyokong parti, sama ada tapi lebih lagi terutamanya dengan rakyat biasa, kerana semua ibu bapa yang Melayu, yang bukan Melayu kan. Jadi apabila rombakan ini tidak melibatkan Fadlina langsung dan Kementerian Pendidikan tidak disentuh langsung, jadi bagi saya lah, itu secara automatik akan menjadi petanda bahawa pandangan rakyat biasa ialah rombakan ini tidak akan ada kesan apa-apa. Yang penting bagi mereka ialah Kementerian Pendidikan. And I think Datuk Seri Anwar miss a great opportunity to invest in improving his image.